Kita mula pada Isnin malam Selasa Isnin malam Selasa 18 November 2024 bersamaan malam 17 Jamadil Awal 17 Jamadil Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata Tuan Pengarang rahimahullah, pembahasan ulumul Quran. Bahagian A, konsep ulumul Quran, pendahuluan ke surat 3. Pengajian yang berkaitan dengan ulumul Quran. Ulum jamak kepada ilmun. Jamak kepada ilmun, ulum. Ilmu Al-Quran. Itu maksud ulumul Quran ya. Ilmu Al-Quran. Ulum jamak kepada ilmun. Merupakan salah satu bidang yang penting, iaitu untuk membolehkan seseorang memahami dan mentafsirkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dengan baik dan sempurna. Pengajian, penulisan serta pembukuan ulumul Quran mulai disusun pada abad ke-3 Hijrah. Abad ke-3 Hijrah, zaman tabi'in. Tulis tabi'in. Pembukuannya pembukuan, tetapi namun ia telah bermula ilmu ni secara tidak langsung semenjak zaman Nabi, sahabat dan tabi'in. Jadi mula-mula ditulis pada zaman tabi'in, tetapi secara tak langsung ulumul Quran ni dah mula sejak zaman Nabi, sahabat dan tabi'in. Cuma perbahasan tentang ulumul Quran waktu itu masih belum teratur dan bercampur aduk dengan ilmu lain juga berselerak, macam ilmu tauhid, ilmu fiqh, mana ditulis lagi ya. Tak ada, sebab wahyu masih diturunkan lagi. Ya, ilmu nahu dan lain-lain ilmu lagi. Kalangan sahabat makna orang yang beriman pada Nabi, hidup zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman dengan Nabi. Kalau beriman pada Nabi, tak hidup zaman Nabi macam kita, bukan sahabat lah. Dia kena hidup pada zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi. Kalau beriman pada Nabi, hidup zaman Nabi, tak jumpa Nabi pun bukan sahabat. Contoh Uwais Al-Qarni, bukan sahabat. Kalangan sahabat ni ramai, 124,000 orang. Itulah sahabat. Tapi dalam ramai-ramai itu ada beberapa orang yang pakar. Yang pakar dan terkenal dalam bidang tafsir dan ulumul Quran, antaranya ialah Khulafa Ar-Rashidin yang 4. Siapa Khulafa Ar-Rashidin yang 4? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ibnu Abbas dipanggil Amirul Mukminin lil Mufassirin, Maharaja pentafsir Al-Quran. Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, anak pada pak saudara Nabi, nama Abbas. Nama betulnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud ni pun ulama-ulama daripada kalangan sahabat. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan Abu Musa, juga Abu Musa al-Asy'ari. Ini siapa ni? Sahabat yang pakar Al-Quran. Seterusnya kalangan tabi'in yang pakar dan terkenal bidang tafsir dan ulum Quran, antaranya Qatadah, Atta'. Dia sebut dah Atta', kan Atta' lah, Atta' bin Yasar, Mujahid, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni ketua golongan tabi'in, Sa'id bin Jubair, serta Hasan al-Basri. Sa'id bin Jubair
adalah ketua golongan tabi'in. Dikatakan ketua golongan tabi'in. Tabi'in ni makna orang yang tak sempat hidup zaman Nabi, tapi sempat hidup zaman sahabat. Mereka jumpa sahabat, tak jumpa Nabi, dipanggil tabi'in. Serta Hasan Al-Basri. Al-Quran merupakan sumber berbagai jenis ilmu pengetahuan. Seterusnya, skop dan bidang perbahasan ulumul Quran yang utama ialah, inilah panggil ulumul Quran. Panggil apa benda ulumul Quran tu? Ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran. Tu mana ulumul Quran. Okey. Benda pelajaran yang dalam ulumul Quran ni, ni dia bariskan banyak ni. Tafsir dan takwil. Itu cabang ilmu ulumul Quran. I'rabul Quran, kita baca bahasa Arab kan? Ada i'rab. Ini i'rabul Quran, satu sepatah-sepatah i'rab Quran tu. Qiraat. Qiraat ada qiraat 7, qiraat 10, qiraat yang syaz lebih pada 10. Nasikh dan mansukh, ayat-ayat yang dimansukhkan. Asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa diturunkan Al-Quran. Ayat ilmu Makki dan ilmu Madani, dia bahaskan ayat ni turun sebelum hijrah, selepas hijrah. Adakah di Mekah ataupun di Madinah. Fadailul Quran, fadilat Quran. Nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Gharibul Quran, keajaiban Al-Quran. Amsalul Quran, contoh-contoh yang diambil daripada Al-Quran. Majazul Quran, majaz daripada Al-Quran. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, ayat jelas makna dan ayat yang sama-sama. Jadal Quran, perbahasan tentang Al-Quran. Dan aqsamul Quran, pembahagian-pembahagian jenis-jenis pengajian Al-Quran. Jadi inilah cabang-cabang ilmu ulumul Quran. Ada tafsir dan takwil, ada i'rab Al-Quran, ada qiraatul Quran, nasih mansukh, sebab nuzul, Makki Madani, fadail Quran, nuzul Quran, dan sampai ke aqsamul Quran. Jadi inilah dia konsep ulumul Quran. InsyaAllah nanti kita akan bahas apa maksud ulum. Ulum tu apa maksud ulum? Ulum apa maksud ulum? Ini insyaAllah kita akan bincang nanti. Jadi pengajian kita pendek-pendek sahaja. Kalau panjang jadi dia ajalah. InsyaAllah lepas kita baca seorang-seorang, kita baca kitab ni daripada semasa ke semasa, insyaAllah. Kalau boleh kita buat satu hari satu muka, kalau boleh lah. Kita baca laju-laju kan, insyaAllah. Kalau tak boleh, kita buat sikit-sikit saja, insyaAllah. Cukup ya. InsyaAllah kita sambung. Ta'arif, definisi. Tulis definisi. Ta'arif tu definisi. Definition. Ulumul Quran, ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama